Bismillahirrahmanirrahim. Cantik tak color ni? Tengok. Cantik tak? Tengok. Geng, comel geng. Ini color dikatakan model yang paling disukai, Honda HR-V. Geng, ramai yang tanya saya, kalau model macam ni aku dah bagi promosi nyesol. Kita tengok warna merah yang dikatakan RS juga pun sold. Cantik kalau merah macam ni. Maka mereka nak yang model baru. Mungkin di hujung sana. Kau tengok geng. Piu, 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 piu. Jom, jom. Guys, aku dah bawa lah kereta 2022 HR-V V. 1.5. Yang ni adalah turbo. Guys, 2022 guys. Market di pasaran ada yang jual 105. Setengah-setengah di Johor menjual 107. Geng, harga baru kereta ini adalah slow. Yang mana menarik menawan kalbu. Setakat kau beli model yang baru yang dikatakan 138,000 hari ini, kan ku murahkan kereta ni memang harga gila. Harga gila dan kau takkan tidur malam ni guys. Berapakah harganya? Setengah tempat kalau dijual dengan harga 99 sold. Di Kedah, di Johor dijual dengan harga 96,000 pun sold. Geng, dengan saya. Bukan 95, bukan 96, bukan 92,000. Turun tetap, turun. Harga promosi yang terpaling gila. Berapakah harganya? Ho! 89,000. 89,000 geng, 900 geng. Macam mana tu? Kita bersama dengan Abang Zaki. Macam mana Abang Zak? Aku nak 13,000. 13,000. You padu, you mari Abang Zak. Geng, 13,000 duit bukannya loan akan menjadi 77,000 saja. Maka bulanannya yang teramat murah dan mampu milik 890. Guys, ada lagi yang pakai kereta macam ni, bayarnya 890. Hari ini ku bawa yang model baru. Desain yang cukup lawa dan beza dengan jarak yang baru is almost 50,000 kau jimat geng. Yang kedua, model ni kan dikatakan, ya Tuhan, berikan aku janda. Reka bentuk lambang title Datuk. Wow, paling mampu 890. 012 340 0034.